A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yufaqihu fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman sahihah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Duduk di mana? Muka kita dah tahu. Duduk di mana? Summa inna nadharna fiha. Situ tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Thumma inna nadharna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidaha allati hiya amani salikiha. Fa'idha hiya tariqun wa'run wasabilun so'bun kasiratul aqobati syadidatul masyaqqati ba'idatul masafati azimatul afati kasiratul awaiki wal mawani'i. Habis itu lah. Ya tena. Thumma inna nadharna fiha. Kemudian Iwadu situ au nira. Iwa thumma nadharna fiha ay al-ibada. Iwa itu. Ay al-ibadati wala. Da thumma inna kemudian inna nazarna kami tilik. Nazarna kami tilik fiha padanya pada pekerja ibadat. Kita buat situ ya wa ayil ibadati, ya wa le bawah ni ayil ibadati. Yakni kami tilik padanya pada pekerja ibadat tu. Wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha, dan perhatilah oleh kami. Nampak tak? Kami tilik pada kerja ibadat, dan kami perhati ke apa? Tariqaha akan jalane ibadat. Nampak tak? Dah yo fikir kerja ibadat, yo tilik kerja ibadat, dan yo perhati. Perhati jalannya ibadat. Perhati saat ni tu. Min mabadiha, daripada permulaannya ibadat. Ila maqasidaha. Ila maqasidiha. Kepada apa? Kepada tilik daripada mula. Siapa kepada tujuan. Ila maqasidiha. Siapa kepada tujuan ibadat. Jawab ana lah.
wa hiya sa'adatul qurbi minar rabbi azza wajal. Tu maqasid. Lagu mana ibadat kita siapa tujuan? Harap kita dah buat ibadat di mata siapa tujuan? Baik nak siapa tujuan? Yakni wa hiya sa'adatul qurbi, dapat pertuah. Sa'adah, dapat pertuah lah, akan dekat minar rabbi, daripada Tuhan. Faham ke? Kalau lah boleh dekat, kalau boleh dekat daripada Allah Ta'ala, ni dia panggil maqasid sungguh. Dok buat ibadat tu kah? Dah dok buat ibadat, kita dok puasa, kita dok buat haji, kita dok semaya, kita dok beri zakat. Maqasid dia gapo? Tujuan dia. Faham ke tujuan? Dok buat ibadat dia mata tujuan dok buat ibadat. Ni nak dekatkan dengan Allah Ta'ala. Tu tujuan dia. Dia panggil sa'adatul qurbi minar rabbi. Faham kata? Dapat petuah lah kalau kita boleh dekat. Dia panggil sa'adatul qurbi. Dia panggil petuah dekat. Gapo petuah dekat? Boleh dekat dengan Allah, dia panggil petuah. Dapat untung. Orang yang boleh dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang dapat petuah. Petuah ke apa? Sa'adatul qurbi. Tu nama dia. Faham tak? Sa'adatul qurbi, dapat petuah dekat. Lagu mana dapat petuah dekat? Yakni dekat dengan Allah Ta'ala. Tu dia panggil sa'adatul qurbi. Kalau orang jauh dengan Allah Ta'ala, dah jauh dengan Allah Ta'ala, maka payah nak sapa maqasid. Faham tak? Nak sapa maqasid, dok buat ibadat. Ya nak situ ya, kita dok buat ibadat, kita nak hafal diri dengan nak tunjuk kita dia hamba dan hafal dengan Allah Ta'ala. Habis itu dah. Allati hiya maqasid saat itu, allati hiya yang bermula ia maqasiduha tu. Nampak tak? Maqasid dia ialah amani salikiha, ialah orang yang berjalan. Orang yang berjalan. Dah salikiha. Dah orang yang berjalan pergi. Dah pergi ke apa? Yakni kepada ibadat. Ya buat ini lah. Ya. Ai mata. Dah. Ai mata libihin. Orang yang tutup. Tutuplah mereka itu. Nampak? Tutup mereka itu. Dah tutup ke apa? Tutup kepada ibadat. Habis dah. Orang yang duk cari jalan sokmo, murak itulah. Orang yang duk jalan ni sokmo. Nampak? Orang yang duk jalan ni sokmo, duk cari jalan sokmo nak pergi kepada ibadat. Pada mata duk buat dah ibadat. Nak betul. Gitu. Ibadat Allah Ta'ala nak lagu mana cukup. Kalau fiqh kok cukup rukun syarat gapo tasawuf. Tinggal daripada sifat gapo mazmumah, sifat yang dicela oleh syarat ni. Maksud sungguh ni. Nampak tak? Maksud sungguh. Fa iza hiya tariqun, maka apabila bermula ia ibadat tu. Ada ibadat sana itu tariqun wa'run, ialah jalan ni yang susah. Allah, ibadat jalan ni susah. Dah. Masalahnya kalau kita nak pergi hutan kat hutan duri. Nak pergi ke mana ni? Hutan duri saja. Ada dengan apa? Kalau hutan kat semut saja nak pergi ke mana? Orang tak lawas sungguh kelik. Itulah kita kecek. Orang tak lawas sungguh tak segi. Dah mana tu orang kata nak pergi gak je nak tebah duri-duri tu. Tebah hutan-hutan baru boleh pergi. Habis dia kata apa? Ibadat saat ni tu tariqun wa'run, jalan yang susah. Jalan yang susah. Itulah kena. Zari wal al-zahid tariq. Dah. Ya wak dah tu tariqun wa'run ai sabun. Dia nak lagi tak tu zari ni. Hak tu apa tu leh? Dan ni hak ni ta, hak ni za. Za dak dah tengok juga. Fik dah cuba tengok. Za kata.
Za. Hak ni nuskah tu lah. Nuskah tu apa? Ya dia atas itu. Nampak tak? Tarik. Wa la'ala zahid itulah. La'ala zahid tarikun wa'run jalan ni yang susah. Ya wa' dah nu tafsir ni. Ai sa'bun. Kata. Lek bawah dah tolong. Sa'bun mana apa? Sa'bun makna payah. Jalan ni yang payah. Yakni tarikun wa'run. Ai tarikun sa'bun. Ala saliki di atas orang nak jalan lagi kepada akhirat. Allah kalau sebut kata nak jalan lagi kepada akhirat payah. Dan nafsu pun jadi tak setuju mana. Nampak tak? Nafsu kita jadi tak setuju mana. Nafsu jahat jadi setuju. Nampak tak? Habis itu dah. Kalau sebut nak pergi buat jahat. Dah nafsu setuju. Tapi kalau sebutlah nak pergi buat baik, nafsu kita tak terima mana, tak kena. Sebut kata semaya, sebut kata mengaji ke 10 malam, belah malam. Tak gerak. Apa gitu? Tak gerak selalu dah. Makna tak nafsu tak suka mana lah kalau benda-benda baik. Tu dia panggil apa? Tarikun wa'run. Ibadat ni ialah jalan yang susah. Wasabilun sa'bun. Dan jalan yang payah. Kasiratul aqabah. Banyaklah perkara yang mensekat, yang menegah daripada ibadat. Nampak kalau kata sebut kata benda ibadat, banyak perkara yang sekat daripada ibadat kita. Kasiratul aqabah, banyak. Sebut kata nak buat ibadat, dia mau hari lalu, hai. Dah mai kok kita pergi kok ni, pergi kok kedas dah. Nampak kalau sebut kata nak buat baik, nak mengaji, saya mai hijau lalu. Pak saya hijau gigok tu gigok ni. Itu perkara sekat belaka tu. Dia panggil awa'ik belaka tu. Dah awa'ik. Syadidatul masyaqqati. Bersangat kesusah masyaqqat. Dia panggil syadidatul masyaqqati. Dia panggil bersangat kesusahan. Ibadat ni ialah bersangat susah. Ibadat. Kalau sebut kata ibadat. Sebut kata jalan ni baik. Sebut kata ibadat. Payah. Susah sangat ni nak buat ni. Dah. Ya tanya. Ba'idatul masafah. Jauh lah. Oleh perjalanan ni. Bahasa jauh lalu. Lama gini. Kalau kita sebut bak mati kan kecek bak mati. Kalau kita duk muda gaduh nak gimana. Ibadat banyak gini dulu. Muda-muda. Nanti tua dulu. Kecek nanti. Nampak tak? Dah nanti tua dulu. Habis fok muda-muda tak ada. Rekod sijik lah. Muda-muda tak ada je kecek nanti tu. Gaduh gimana ibadat anyok-anyok kita muda lagi ni. Kecek tu. Mengaji pun lepas orang nak mati dulu. Rekod sijik lah. Lepas orang nak mati dulu lagi sijik. Dah lepas ikut orang. Tak-tak lagi semaya tu. Sepengaja tak kena semaya ni. Apa lagi sepengaja tu? Sepengaja tu tak kena mengaji ni. Padahal hadis kata, talabul ilmi faridatun. Tak ada ayat tua muda. Tutup cari ilmu tu fardu ain. Faridatun ala kulli muslimin. Fardu ain di atas tiap-tiap orang Islam. Dia tak ada sebut muda tua. Apa hadis Nabi tak ada sebut kata, orang tua kena mengaji deh. Orang muda tak kena mengaji. Dia tak ada ayat situ. Nampak tak? Sebut kata Islam, fardu kena mengaji. Beda dah. Azimatul afati. Besarlah kebinasaan. Besarlah kebinasaan. Tengok lek bawah ni. Dia sebut dah no. Qala fil qawm awaikud dahri syawaghilu min ahdasihi. Ada apa itu? Iaitu na azimatul afati. Besarlah kebinasaan. Kasiratul awaiki wal mawani. Banyaklah perkara yang sekak. Banyaklah perkara yang sekakkan ibadat. Wal mawani. Mawani sekak lu dah. Tegah. Sebut kata nak pergi buat ibadat, ada lu dah. Dah ada lu dah jalan ni, mari nak sekat kita. Wak emonya nak pergi kebun, wak emonya nak tubik kedai, wak emonya sakit perut. Sebut buat baik lah. Wak emonya lapar nasi, hanya mari pergi tu.
Dah buat emonya tak gerak, buat emonya demi sikit lah. Kena itu lah. Dah batuk apa demi kurang lah. Ada berat kali. Nampak tak? Tapi tak nak dah ngaji. Nampak gitu. Tak nak dah ngaji. Tu nak jaga apa tu? Puji tu kan sikit buat Allah. Terus buat basah kali go. Pop. Nusuk dah oleh pondok. Tu nak jaga apa tu? Kasirul awa'ik. Banyak perkara yang sekak. Daripada ibadat. Dah. Wal mawani'i dan mawani'. Perkara yang sekak juga tu. Khafifatul mahaliki. Sembunyilah. Dah. Sembunyilah al-mahaliki. Dia panggil. Sini ni dia panggil al-mahalik ni kebinasaan lah sah. Dah. Sini ni dia panggil apa? Khafifatul mahaliki. Seperti apa? Mari takabur. Tetapi kita tak khabar. Murak itu lah. Kita nak buh lah. Kalaulah mari buat ibadat, ya sekat cara buat ibadat. Kenapa? Mari tunjuk kata ku gajing lah. Hanya giok tu pula apa lagi? Aku semaya sunat lah. Jadi nak tunjuk. Dia panggil khafifah. Sembunyi kot ni. Khafifatul mahaliki. Sembunyi akan kebinasaan. Ibadat kita binasa. Tapi kita tak khabar. Tu sembunyi. Kita nak wasa kata Allah Ta'ala terima. Wasa kata Allah Ta'ala tu. Dah. Gapo setuju dengan kita dok buat ni. Padahal di dalam kita berasa tu tak apa tu, ya ada apa? Perkara yang membinasakan ibadat. Tu dia panggil sifat mazmumah situ. Dia panggil sifat mazmumah darah. Sifat mazmumah ni takut. Dah. Habis itu dah. Khafifatul mahaliki wal maqati'i. Dah. Atah pada mahalik lah. Yang ni sembunyi jugalah. Dah. Maka wal maqati'i ni makna tu banyak. Banyak masalah-masalah nak kerak. Atau nak memutuskan ibadat kita. Dah. Hak tu di atas jalan ni sembunyi lah. Di atas jalan ni sembunyi. Dia panggil khafifatul mahaliki wa khafifatul maqati'i. Takdir lah kat tu lah. Nampak tak? Dia panggil apa? Kita wasa tu ibadat kita tak putus. Lihat tak? Kita wasa kata ibadat kita ni diterima oleh Allah. Tetapi ketika tu juga maqati'. Allah Ta'ala kerak di atas jalan ni yang sunyi kita tak khabar. Lihat. Berasa tak hanya lah. Terima dah ni. Baik kita. Berasa terima dah ni ibadat kita. Tapi ketika tu juga Allah Ta'ala kerak. Baik kita. Sebab apa? Ia masuk belakang sifat riya, sifat takabur, sifat azamah. Kita pun masuk pula dengki. Dah. Banyak ni makotek dia tu. Perkara yang nak kerak di atas jalan ni khafi. Baik. Di atas jalan ni kita tak khabar. Baiknya lagi tak tu. Aziratu ke azizatu? Aziratu. Ni. Aziratu ke azizatu? Aziratu ke? Cuba tengok lihat Allah. Aziratu ke? Ya ada selaginya azizatul asya. Aziratul a'da. Dah wa makna al-ghurra. Bukan al-ghurra. Al-ghazaratul kasrah. Al-ghazaratu al-kasratu. Banyak dengan murak itulah. Dah. Aziratul a'da banyak seteru. Ada banyak seteru. Ini dia buat baik ni banyak seteru juga. Kita buat gini lah. Kita nak buat baik banyak seteru. Mula-mula kali seteru dia. Hak mula-mula kali kita akan tepus seteru dia. Seteru setan. Apa lagi? Ada kena bila orang lagi. Bila setan tu. Sebut kata nak buat baik. Seteru ku setan tu. Dah. Kalau sebut kata ku ni nak buat jahat. Mung sayang ku.
Bukan seteru. Faham tak? Setiap temu ni psycho ni kalau mu nak buat jahat. Tapi kalau mu sebut kata mu nak buat baik bila nak semaya, bila nak mengaji, bila nak buat ibadat, bila mu seteru ku lalu dah. Faham tak? Habis tu kata kena. Ada aziratul a'da, banyak kan seteru. Oh banyak sangat seteru. Ni seteru setan, seteru manusia tak kira lagi. Seteru manusia. Dia banyak demo deki. Ngaji dia banyak demo deki juga dia. Ngaji tak leh orang ni. Kuasa orang nak lebih dia pada dia sikit tak sewirah. Tu ada bekas tulah. Tak saya tak tahu duk bekas tulah. Apabila demo nak tinggi pada dia sikit je murah. Tu orang lah ni. Wal qutta'i. Makna tu aziratul qutta'i, banyak penyambung. Kutok-kutok ni banyak kalau. Banyak penyamuk kalau buat ni lewat ni. Wa hum allazina yakhifuna al-marata. Al-marata bil idrar wal itlaf. Idrar ni apa ni? Binasa. Itlaf pun binasa. Bahaya. Binasa. Sunyilah mereka itu al-marah akan marah. Dia tafsir kat tu. Hum allazina yukhifuna al-marata. Sunyi mereka itu akan marah bil idrar, dengan sebab idrar dia panggil apa? Dengan sebab dia panggil binasa wal itlaf. Habis dah. Azizatul asya, banyak kawe. Wal atba'i, dan banyak ada banyak pengikut. Banyak sai. Wal ada azizatul asya, banyak kan akan kawan. Wal atba', dan banyak akan orang ikut. Banyak pengikut, banyak kawe. Ya marilah kau kah? Ni dia panggil awak semua ni. Sai banyak ni salah satu gak. Sai baik tak apa. Sai biasa sekat kita lah. Sai biasa buat hijal lah. Allah, aku tak ada sok mau mengaji kan. Hijal lah, mau duduk ngaji. Itu dia lah tu. Sai juga. Tak ada lagi buat mau siap pun. Tapi hijab ke jalan itu lah. Tapi putuh lah kita mengaji. Nak buat ibadat kot sijik pun tak ada lah. Jemaah tu. Tu murak itulah. Tu makna kata awak juga tu. Nampak tak? Azizatul asya' wal atba'. Orang mengikut. Lebih lagi ada nak tangis. Kasiak lalu. Nampak tak? Ni perkara bahaya belakang ni. Ada nak tangis jadi bahaya juga tu. Wa hakaza yajibu an takuna li annaha tariqul jannati. Fayasiru hadza tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innal jannata khuffat bil makarihi wa innan nara khuffat bis syahwa. Nampak ni? Ada ni kena lah ni. Wah kadang seperti demikian itu tariqun wa'run tu. Ila tu lah. Kalau sebut kata ibadat ni kan Allah, jalan ni yang susah. Nak pergi tu payah. Nampak tak? Sebut kata nak buat ibadat ayo mari lalu lah. Nampak tak? Mari lalu lah. Seperti demikian itu juga, seperti demikian itu jalan ni. Kalau kita nak buat ibadat tu jadi payah tu. Yajibu antakuna, wajib lah oleh bahawasanya adalah. Li'annaha bagi bahawasanya ibadat tu. Tariqul jannati, ialah jalan syurga. Dah kalau sebut kata payah tu. Lah tu benda tu nak buat pergi benda yang molek. Nampak tak? Seperti kita nak boleh duit nak boleh duit banyak tu Jalan ni nak siapa boleh duit payah tak? Susah tak? Susah. Ni kita kecek bak duit. Masa kecek bak ibadat lagi, bak duit dulu. Nak boleh duit tu. Dia kata nak boleh 100,000, 200,000, nak boleh 200,000 tu susah tak? Susah. Jalan ni dia kalau ada sok boleh bukit buat dia. Pikul tu bet luar tak tahu lah. Tu nak ke apa? Nak boleh siapa duit tu? Susah dulu. Ibadat seperti tu. Kalau sebut kata tariqul jannah, jalan syurga, jalan dia tu
nak sapas itu tu je payah. Habis tu je katanya payah, ada duit, ada apa susah belakang lah dah ni. Syadidul masyaqqat. Banyak. Dah. Bersangat ke susah yo ya. Habis tu dah. Li'annaha kerana bahwasanya ibadat tu tariqul jannati jalane syurga. Jalane syurga lah sebab tu hidup jadi payah ni. Nak pergi jadi lekat-lekat amarak. Dah. Fayasiru maka jadilah yo al-mazkur. Dah al-mazkurah tu semua tu lah. Mizalik tu. Dah. Haza tasdiqan. Dah akan ini benar. Hak dak sebut semua tu benar belaka. Napa hak dak sebut semua tu jadi benar. Tak ada bohong sabuk. Napa dak benar belaka. Lima qala. Dah bagi barang yang telah kata. Napa dak? Yang telah kata lah ia, yang telah bersabda lah ia Nabi. Qalahu. Dak akan ma. Bagi hadis lah. Dah qalahu sallallahu alaihi wasallam ala. Ni hadis ni makul kau. Ala wa innal jannata jaga-jaga ala ditambih. Dah. Ya dana, ala jaga-jaga. Wa innal jannata dan sesungguhnya syurga saat itu hufat bil makarihi. Dah dilikungi akan dia akan syurga saat itu bil makarihi dengan perkara yang dibenci oleh nafsu. Sebut kata syurga, ya barak sebut kata syurga, nafsu kita benci selalu rah. Dah sebut kata apa? Sebut kata jalan ni nak pergi syurga. Syurga yang nak. Kalau tak usah kata syurga, kita buh ni jalan ni nak pergi sampai syurga tu, jalan ni tu dia benci. Syurga yang nak. Cuba tanya ke tak semaya mu nak syurga? Nak. Mungkin kata benci, tapi semaya mu nak rak. Semaya tu kira lu. Puasa nak rak. Puasa tu dah kuduk liar. Jalan ni nak pergi syurga tu dia benci. Nafsu benci. Tapi kalau sebut syurga ya nak. Nampak tak? Sesalahnya kita nak misal agak nampak. Nak wahnya, tuai tak saya naik. Tak saya cari beruk. Tuai diri tak saya naik, beruk saya cari. Lepas tu, boleh tengok wahnya? Boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Boleh tengok sajalah. Dek bawah tu boleh tengok. Tengok wahnya adik. Dah nak wahnya tu. Usah niat nak pakai. Sebab apa? Mu tak saya usaha langsung nak kabak naik. Saya cari beruk. Nampak gitu. Tu nak cakap apa? Sebut tanya. Nak tak wahnya? Nak wahnya. Tapi kena tak kabak. Allah payah ni. Tinggi, susah. Aku tak gerak. Pas carilah beruk. Beruk pun tak saya cari gerak. Kata mu tengok aja adik. Apa yang tu? Tu murak ke apa tu? Lihat tu syurga dah. Tanya syurga bakal anak belaka. Sawan. Aduh, kau sawan. Oh, aku pun nak masuk sawannya dah. Aduh, aku nak masuk syurga. Tapi jalan ni tu, duk buat jahat mata. Apa nak jalan ni duk buat jahat mata. Jadi dikdu pula bukan sawan. Nakok tu. Nampak? Ya tu nak innal jannata sesungguhnya syurga khufat bil makarihi. Dilikungi akan dia akan syurga tu dengan perkara yang dibenci oleh nafsu. Wa innan nara dan sesungguhnya api neraka tu hufat bisyahwa. Dilikungi akan dia akan api saat ni tu api neraka bisyahwa dengan dia panggil apa? Bisyahwa dengan perkara yang diingin. Yang setuju. Kalau sebut kata jalan ni nak pergi neraka, dah dia panggil apa? Dia panggil hawa nafsu kita tu. Nak, yang nak lalu dah situ. Kita nak misal ke apa? Nak misalnya, maya subuh. Allah, nak bangun tu. Bangun semaya dengan tidur tu nafsu kena nak. Kena tidur. Kalau orang tak lawa sungguh ke? Tidur. Tak lawa nafsu ya sungguh. Mana tak nafsu kena sangat tidur tu. Tu jalan ni nak pergi neraka. Kalau mu tidur tu neraka lah. Kalau mu khabar dah. Kata khabar subuh tidur pula. Dah tidur pula. Tu jalan ni neraka belaka tu. Tipu di syaitan. Nampak? Jalan ni syurga ke mana? Kena bangun. Allah jalan ni syurga ni aku tak ambuh. Bangun. Bangun susah ni. Tidur ke 3 dah. Nak bangun ke 5. Aduh tak agak. Dah tak agak tu syurga.
Hak kagak apa? Tidur. Tidur sedap. Hak sedap tu neraka. Habis itu dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tengok, dan sabda lagi lah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'ala, jaga-jagalah. Wa innal jannata hazlun. Dah ya tak. Innal jannata hazlun bi rubwatin. Ala wa innan nara sahlun bi sahwatin. Allah. Tengok Nabi gaya. Nampak tak? Sungguh betul jalan ni gaya ni. Ya tu syurga tu. Sesungguhnya syurga saat itu hazlun, payah. Ada hazlun birubwatin, payah dengan tepak yang tinggi. Ada payah tu dengan tepak yang tinggi. Lepas tu ala, jaga-jagalah. Wa innan nara, sesungguhnya api neraka saat itu sahlun, jadi mudah. Mudah api neraka ni bisahwatin, dengan bumi yang rendah. Kita tak mulai itulah. Dah. Neraka ni ialah mudah. Mudah itu bisahwatin, dengan bumi yang rendah. Dah. Ya wa mana? Ai bimakanin murtafi. Apa dah? Dah birubwatin. Bahazlun lagu mana? Hazlun ai sabun syakun ala nafsi. Payah. Dah. Habis itu, gano ya tafsir hazlun tu payah. Ya wak ada bawah dah nu. Yakni sabun. Ai sabun syakun, susah, payah, lagi susah. Nampak? Sabun syakun, payah lagi susah ala nafsi, di atas kita, di atas diri kita. Biru buatin. Ai bimakanin murtafi. Faham kata? Dengan tepak yang tinggi. Dah. Kalau sebut kata tepak tinggi, payahlah sikit. Hak mudah ke apa? Tepak rendah. Tepak rendah mudah. Tepak tinggi, tepak tinggi tak gerak sikit. Nak naik tepak tinggi bukit lah. Sebut kata sebut kata ke apa? Nak duit. Kena motong atas bukit lah dia. Orang tua yak kepada anak ya. Dah. Kalau awak nak duit, nampak tak? Noh, dia tunjuk atas bukit. Oh, tak gerak atas bukit. Itulah tempat duit. Faham kata? Dah. Oh, tak agak atas bukit. Itulah tempat syurga. Bimakanin murtafi. Faham kita? Tempat yang tinggi, syurga. Dah. Kalau nak duit, nak atas bukit lah. Lepas tu heret kerak turun tu. Pokok bukit tu. Kalau orang tak biasa, tak tahu. Stay cara mana. Nampak tak? Dah habis itu dah. Dari panggil syurga tu Nabi banding dengan tempat yang tinggi. Jadi payah lah. Tempat tinggi sikit. Ada api neraka tempat rendah mudah. Tempat rendah ni tempat kita duduk berjalan esok mudah. Dah. Habis dah. Mutu pun jadi susah. Susah nak mutu. Kalau tempat tinggi kau, ini dia mengerai nak naik. Kalau tempat rendah, tak ada kena buka suwi. Ya gi diri hilur dah. Jadi tempat rendah ni yang mudah. Buat tempat payah, Allah kada ada mapuh mutu nak patan tu. Nak siapa sinung mapuh dulu. Kadang-kadang nak baik kinjing. Apa duduk mutu kena nak naik tahan kena mutu ke. Tu gagah lah belaka tu. Tempat payah, tempat tinggi tempat payah. Thumma ma'azalika kullihi fa innal abda dha'ifun waz zamanu sa'bun wa amrud dini mutaraji'un wal faragu qalilun wasyughlu kasirun wal umru qasirun wa fil amali taksirun. Allah mulai kalanya. Bismillah. Budak tu naik. Naik. Fok tu nahung, fok nahung. Fok tu nahung naik. Kalau tak ada naik dekat situ. Dekat kerah situ tak naik. Tak ada. Kalau nak tengok tesing je tesing dah tu apa. Gigi bah. Thumma ma'azali. Atah pada
Innal ibadata wa'run. Atas itu wa'run. Toh tak apa dulu. Ibadat tu. Fa idza hiya. Ia tu klip ada ibadat. Ibadat tu tariqun wa'run wasabilun sa'bun. Dah itu nampak tak? Ya tena. Summa kemudian dah ma'azalik kullihi serta demikian itu semuanya. Buat ini oleh Allah. Dah ma'azalik ailazi zakarnahu. Kami telah sebut dululah. Nampak tak? Kata apa jalan ni ibadat tu payah. Faham kita tak situ tu. Kullihi tu. Nampak tak? Kullihi klip ada zalik. Kita tak situ tak apa. Lepas tu kullihi itu allazi zakarnahu. Yang telah sebut lah. Hak dulu tu. Kami telah sebut dah dulu gapo jalan ni ibadat kata payah, susah. Nampak lagi? Dan kena sabar banyak lah jalan ni ibadat tu. Fa innal abda dah maka sesungguhnya hamba ni. Nampak tak? Sesungguhnya hamba saat ni tu. Hamba seorang hamba tu lah. Manusia tu. Da'ifun. Kata hamba sekarang lah kita pun lah. Tak gerak. Lemuh. Capur pula dengan ibadat tu payah. Ibadat tu susah. Nak buat kena sabar. Capur pula dengan hamba tu tak gerak. Tak? Hamba tu da'if. Imam Ghazali kata hamba sekarang ni tak gerak. Ya masalahnya nampak. Apa tak? Buat ibadat tak panjang. Tengok semaya pun tak ada. Kulhu. Kalau main sore. Fatihah sudah turun. Ni tak gerak dah tu. Buat ibadat ni. Wazamanu sa'bun. Dan bermula masa. Jadi payah. Nak cari masa. Nak selit buat ibadat. Nak selit buat kebaikan. Jadi payah. Yang ni penuh dengan dunia belakang lah ni. Kita bercerita. Masa sekarang ni nak cari ni. Nak buat ibadat. Nak ngaji. Jadi panjang sikit. Tak ada mana. Jadi penuh dengan dunia. Banyak telajak. Habis dia kata zamanu sa'bun. Wazamanu sa'bun. Bermula masa ni. Jadi payah. Wa amruddin. Dan perkijaan agama saat ni tu. Mutarajiun jadi kahunu. Hak dah banyak kau sikit. Asal ada banyak kau mengaji. Kau sikit. Ning lah. Dah. Wal faragu qalilun. Dan bermula luar. Yang ni luar seorang daripada kerja dunia tu. Dah. Wal faragu ay minal syawagili. Ya buat situ. Yang ni luar seorang lah. Daripada kerja dunia tu. Qalilun sedikit. Tak ada mana. Dah tak ada mana nak luar. Tak tanya nak hajak nak mari mengaji. Kawan dah kerja. Hajak nak mari buat nak mari semaya ke sijik. Dah kawan tak luar ni. Ada janji dengan saya. Nampak tak? Kerja dunia ni banyak telajak. Siapa ke tak luar. Imam Ghazali kata wal faragu qalilun. Dan bermula luar seorang daripada dunia tu sikit. Faham tak? Wasyulu kasirun. Luar sedikit. Kerja tu banyak. Bermula syuglu, bermula kerja seorang tu. Kerja dunia tu. Kasirun, kau tambah, kau banyak. Kasirun ay ziyadatun. Bukan banyak saja, kau tambah. Faham tak? Kasirun tu makna banyak. Ay ziyadatun, kau tambah. Banyak saja, kau tambah. Bagaimana? Ngaji ibadat duk mana? Kau tak ada. Faham tak? Wal umru dan bermula umur seorang saat ni tu. Qasirun, kau pendek. Umur kau duk pendek. Kerja dunia kau duk banyak. Kerja akhirat kau duk kurang. Wa fil amali taksirun. Dan ada pada amalan seorang saat ni tu. Taksirun, ada kecacat teh. Dah kerja dunia banyak. Kerja akhirat sikit dah. Umur kau duk kurang. Amalan jadi cacat pula. Faham kita? Amalan jadi cacat pula. Cukup situ. Dah. Lepas tu masa payah. Wazamanu sa'bun. Masa tu jadi payah. Dah. Wan nakidu basirun. Dan bermula orang yang wan nakidu ni
Orang yang duk lihat amalan tu. Dah. Inilah. Orang yang nak uji. Itu orang yang nak uji. Basirung nampak ya, lihat ya. Faham tak? Mana murak ini ada orang duk tengok amalan kita semua. Ada orang duk tengok kerja kita semua. Itu faham tak? Kita buat kerja gapo, ada orang duk tengok semua. Lagi tak pah. Buat baik, dia tengok baik. Buat jahat, dia tengok jahat. Faham? Mana kata nak lari tak lepas. Malaikat syirak dah. Orang ni. Dia buat sini ayil ar-raqi. Orang yang mulai hak-lehak. Bagi amalan kita raqi lah. Tu kena pada malaikat. Nampak tak? Dia buat learning malaikat. Ar-raqi buraqi ati. Nampak tak? Raqi. Lepas tu kita pula manusia. Manusia duduk tengok tak? Nampak tak? Kerja kita hari-hari ni. Buat salah bila nanti nak itu lu dah. Nanti nak tindah. Jadi payah belaka dunia lah ni. Gitu. Jadi duk kena jaga sungguh lah. Wal ajalu dan bermula masa mati tu koribung. Makna tu dekat. Ajal kita kena dekat. Wasafaru ba'idun dan bermula jalan ni jauh lagi kita nak pergi ni. Jalan ni nak pergi kepada syurga tu jauh lagi. Banyak lagi kita kena tepuh. Dengan ujian, dengan gapo di atas dunia kita kena tepuh banyak lagi. Habis kata kena wasafaru ba'idun. Jauh lagi lah. Dah habis itu dah. Ba'idun ai likas roti aqoba. Ada aqobati bagi banyak kan. Dia panggil gapo aqoba tu. Dah habis itu dah. Watta'atu hiya azadu fala budda minha wa hiya fa'itatun fala maradda laha. Bikat tu lupa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'tu wa ma fitu wa ma ta'lamtu farda lina hajatani ilahi wa ma kana min nafsin fa'atim wa hum wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al Allahumma binawwir qulubana binur hidayatika ma binur tabinur kasyamsikan abadan Allahumma zidna ilman nafi'an rizqan halal tayyiban barakan fi wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ja'alna quwwatal badani fit ta'allumi wal ibadati wat takhallus birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.